A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah untuk ulang kaji bahasa Arab Al-Quran. Pada kali ini kita sama-sama ulang kaji mengenai huruf lam yang kita panggil sebagai lam takkid. Lam takkid ini adalah huruf lam yang berada di depan satu kalimah dan ia menegaskan kalimah tersebut. Ahlan wa sahlan Ibu Zanita, Tuan Ustaz Muhaimin, insya-Allah ya. Jadi huruf lam ini ia datang pada satu kalimah sebelumnya dan menegaskan kalimah tersebut. Jadi kita telah bincangkan beberapa kali sebelum ini dalam kuliah-kuliah tafsir dan sebagainya. Tapi hari ini kita ulang kaji. Jadi ibu ayah kita ambil daripada surah Yasin saja dan kita cari daripada surah Yasin. Supaya kita mudah untuk ingat insya-Allah kerana kita selalu baca surah Yasin. Dalam surah Yasin, sementara itu ibu-ibu pastikan ada Quran terjemah insya-Allah ya. Untuk kita tengok, untuk kita buktikan penegasan dalam terjemahan tersebut. Bermula ayat yang ketiga dalam surah Yasin ada kita jumpa la kat sini. Innaka laminal mursalin. Kalau tak ada lam, innaka minal mursalin saja. Tetapi ada lam. Innaka laminal mursalin. Kalau minal mursalin saja, min tu huruf jar, daripada para rasul. Tetapi oleh kerana huruf lam, ada huruf lam takkid di sini, lam memberi makna penegasan, maka terjemahnya, saya tak tahulah kalau Quran terjemah ibu ayah macam mana. Kalau kita terjemah, benar-benar daripada para rasul yang diutuskan. Ada penegasan tu pada terjemahan benar-benar. Boleh tak Ibu Zanita, kalau ibu ada Quran terjemah, tolong terjemahkan ayat 3. Ibu Zanita ada Quran terjemah? Ataupun Ibu Kuatikah ke? Ataupun Tuan Muhaimin, insyaAllah. Apa dia adalah Quran saja. Okey, kita minta Ibu Zanita dulu, Ibu Zanita. Benar-benar termasuk. Benar-benar Ibu kan? Ya. Yang inakan depan tu pun ada sesungguhnya kan, betul? Ya, betul. Okey, tapi laminal pun ada benar-benar Ibu kan? Ya, ya. Jadi kita tahu benar-benar itu benar-benar termasuk daripada para rasul pada huruf lam ini yang memberi makna benar-benar. Alhamdulillah Kak Siti Nur Razilah, masya-Allah ya. Okey, jadi satu ni kita jumpa lam itu memberi makna benar-benar. Ini membuktikan lam itu datang untuk mentakkidkan, untuk menegaskan makna pada ayat tersebut. Cari lagi. Ya, saya cari lagi. Okey. Ibu-ibu tengok. Pada laqad haqqa al-qawlu. Okay. Pertama sekali, haqqa ni fi'il madhi. Haqqa ni dia adalah fi'il madhi. Kemudian kalau fi'il madhi, sebelumnya ada qad. Qad ini maksud sebelum fi'il madhi, boleh juga memberi makna takkid ataupun tahqiq. Tapi sebelumnya ada lam lagi. Ada lam. Boleh tak Ibu Kuatika tolong bacakan terjemahnya? Laqad haqqal. Sesungguhnya benar-benar Nampak tak? berlaku. Nampak tak? Sebenarnya benar-benar Ibu kan? Ya, ya. Cuba Ibu ulang balik. Sungguh benar-benar pasti berlaku. Nampak ke Ibu? Terima kasih Ibu. Okay, Ya. haqqa tu maksudnya pasti berlaku. Haqqa tu maksudnya benda yang hakikat, benda yang pasti berlaku. Tapi ada sungguh benar-benar. Lam ini sungguh. Qad ini benar-benar. Tadi saya kata haqqa fi'il madhi.
Kalau sebelum fi'il madhi ada qad memberi makna tahqiq, memberi makna benar-benar. Dah lah qad ini masuk pada fi'il madhi. Sebelum qad ada lam lagi, laqad. Di sini lam ini pun tegas, lam penegasan. Lepasnya ada qad lagi maknanya kuat, tegas tu kuat. Okay. Nampak ibu ya? Dan Ustaz, Ya ibu. qad ini juga membawa maksud kepada penegasan jugalah. Betul. Penegasan. Qad pun penegasan juga. Cumanya kita bincang lam. Tapi bila kita jumpa laqad di sini, kebetulan ada 2 kali penegasan. Ya Tuan Muhammad, insyaAllah. Kalau laqad tu sesungguhnya boleh tak? Boleh. Sesungguhnya Ya. benar-benar yang pentingnya terjemahnya terjemah penegasan. Okey. Dia boleh sesungguhnya, pasti, benar-benar. Okay, boleh ya. Ahlan wa sahlan Ibu Mazlin. Masya Allah. Itu dah contoh seterusnya. Okey. Saya nak tanya ibu-ibu ayah semua. Setakat 2 contoh tadi adakah membantu kefahaman? Setakat 2 contoh lam tu. Dapat membantu tak kefahaman yang kita baca selama ni Yasin? Oh Masya Allah, rupanya lam ini bukan saja-saja Allah datangkan. Nampak kan? Dia bukan saja-saja Allah datangkan huruf lam tu. Tetapi dia memberi ketegasan pada makna ayat. Nampak ibu ya? Masya Allah. Cari lagi. Okay. Kalau ibu-ibu yang jumpa beritahu ya. Kalau saya terlepas. Okey, wadrib lahum. Wadrib lahum, lam ni bukan huruf lam takkid pula, jangan ingat. Asal jumpa lam dari atas je lam takkid, bukan. Di sini lahum ni lam huruf jar. Dan buatlah oleh kamu wahai Muhammad kepada mereka, terjemahnya kepada ataupun bagi ataupun untuk. Ni bukan lam takkid ya ibu ayah ya. Ustaz kan lam dari atas tu. Apa ibu? Macam mana perbezaan dia Ustaz? Kita nak tahu. Kita nak tahu beza dia, tengok pada makna ayat lah. Sesuai ke sini terjemah lam takkid? Tak sesuai, memang tak sesuai pun. Ini sesuai terjemahnya terjemah lam huruf jar, bagi ataupun kepada. Boleh ibu katakan jelas? Ya, insyaAllah. Tengok pada makna dia. Okay, kita teruskan. Okay. Dah jumpa dah. Okay. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Nampak ada beza. Ini penting ibu, ni penting sangat ibu tengok ya. Ayat 14 sama je. Faqalu, ada qalu, daripada qalu ni, qalu inna ilaikum mursalun. Ayat 14, ilaikum mursalun, tak ada lam. Kemudian mereka orang kafir Antiokhia tu, mereka menafikan qalu ma antum illa basyarun misluna. Mereka orang-orang Antiokhia berkata, tidaklah kalian semua wahai 3 orang yang mengaku rasul melainkan manusia biasa macam kami. Mereka menafikan. Sedangkan pada ayat 14, para nabi tadi, para rasul tadi berkata, inna ilaikum mursalun. Kami adalah utusan-utusan Allah kepada kalian. Tapi ayat 15, mereka orang-orang kafir menafikan. Bahkan mereka kata, dan tidaklah Allah Ta'ala menurunkan sesuatu apa pun. Allah Ta'ala tak ada utus rasul pun. In antum illa takdzibun. Tiadalah kalian melainkan orang-orang yang berdusta. Jadi saya nak tanya ibu ayah semua, pada ayat 14, para rasul tadi, 3 orang rasul telah mengaku mereka itu adalah rasul-rasul utusan Allah. Ayat 15, umat yang mereka dakwahkan, iaitu penduduk Antiokhia, mereka menafikan. Jadi ikut kaedah kita, kalau kita bercakap, kita dah cakap kali pertama, orang nafikan, kita nak ulang balik cakap tu, kita kena tambahkan sesuatu yang menegaskan ayat kita. Contoh kalau kita kata, contoh, mudah faham, dalam cerita P. Ramlee, yang pendekar Bujang Lapuk yang dia bawa lari anak pendekar Mustar tu kan. Masa dia bawa lari anak pendekar Mustar tu, dia orang kata pada
pada 3 orang punya lapuk tu, anak anak aku kena bawa lari. Cobaan. Orang kata cobaan. Lepas tu apa dia buat? Anak aku betul-betul dibawa lari. Nampak tak ibu? Dia datang kan betul-betul. Itu penegasan lah tu. Kita tengok buktinya ayat 16. Qalu. Macam ayat 14 tadi, faqalu. Ini pun mula dengan qalu. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum juga. Tadi inna ilaikum mursalun. Sekarang ayat 16, inna ilaikum lamursalun, ada lam. Cuba salah seorang ibu bacakan terjemahan ayat 16. Boleh tak? Ibu siapa? Ibu siapa? Boleh tolong bacakan. Ibu Zanita ke insya-Allah? Okay. Pada ayat mula ke Ustaz? Ibu baca. Ilaikum lamursalun je. Sorry, ibu terjemahkan dulu ayat 14, belakang dia ilaikum mursalun, ayat 14. Ilaikum lamursalun, kepada kamu orang-orang yang diutus. Okey, kami orang-orang yang diutus kan, ayat 14 kan. Pada ayat 16 ibu, ayat 16. Ayat 16, kepada kamu sungguh orang-orang yang dusta. Nampak? Diutus. Kami dalam ayat 14, kami kepada kamu adalah orang-orang yang diutus, adalah para rasul. Tapi dalam ayat 16 ada tambahan apa ibu? Sungguh kan? Sungguh. Sungguh kami ni pada kamu, sungguh memang orang-orang yang diutus, memang para rasul utusan Allah. Jadi pada ayat 16 mereka menegaskan dengan dalam ayat Quran tersebut dimasukkan lam di situ. Siapa baru perasan beza antara ayat 14 dengan 16? Ada beza, bukannya kita baca hari-hari kita baca tapi kita tak nampak beza dia. Ni kita nampaklah beza dia. Ayat 14 inna ilaikum mursalun saja. Ayat 16 inna ilaikum lamursalun. Ada lam takkid kat situ, menegaskan. Mau perasan ibu kan? Kalau tak kita tak perasan. Kan? Lamursalun. Jelas ya? Okey, kita cari lagi. La illam tantahu. Ayat 18 Ustaz. Betul ibu. Ayat 18 ada berapa ibu tengok? Ada berapa lam takkid tu? Cuba tengok kira betul-betul. 2. 2. Ada 3 ibu sebenarnya. 3. 3. Pertama sekali la illam. Pertama ada la illam satu. Kedua ada lanarjumanna. Kemudian ada layamassanna. Okey. Cuba Ibu Kurafina, Ibu Ku Atikah baca terjemah ayat 18. Semua sekali Ustaz. Dari awal. Mereka berkata sesungguhnya kami bernasib malang disebabkan kamu. Okey. Kemudian kemudian apa dia terjemah lail? Sungguh jika. Nampak. Okey. Ibu boleh mute dulu. Okey, ibu dengar macam saya kata. Kalau kamu pergi sekolah, ayah bagi duit belanja. Anak degil nak pergi sekolah, saya kata lagi. Sungguh kalau kamu pergi sekolah, ayah bagi duit belanja. Sungguh tu saya datangkan huruf lam tadi, la illam. Kan? Jadi dalam ayat ni ini ugutan daripada penduduk kafir tu. Penduduk Antiokhia yang tak beriman, mereka punya ancaman macam mana? Mereka tak kata, kalau kamu tak berhenti, kami rejam kamu. Mereka kata sungguh, mereka bagi warning, sungguh. Kalau kamu tak berhenti dakwah, kami pasti rejam kamu. Nampak? Jadi lam di sini, warning mereka tu menakutkan. Bukan main-main. Mereka bagi amaran, sungguh. Kalau kamu tak berhenti dakwah, macam tu. Jadi dengan huruf lam di situ, jujur ibu-ibu semua, ibu ayah semua, dengar tak? Dapat tak rasa vibe ataupun dia punya rasa ugutan tu? Dapat rasa tak ugutan tu? Melalui lam saja. Sungguh, kalau kamu tak berhenti, dapat tak rasa tegasnya amaran mereka tu? Mereka mengunggut tu. Terasa tak? Dengan lam itu saja. Rasa ibu kan?
Dengan lam itu saja kita rasa dia ni betul-betul warning ni. La illam. Kalau warning biasa, illam je. Kalau warning biasa, in saja. In lam tantahu. In kalau lam tantahu kamu tak berhenti, macam tu je. Tapi ada lam. Sungguh kalau kamu semua tak berhenti, okey, itu satu lam. Ada lanarjumanna, itu pun ada. Pertama ada lam kat depan, ada lagi nun sabdu lagi ni, namanya nun takkid saqilah. Tapi kita tak, hari ni kita tak bincang lah pasal nun takkid saqilah. Hari ni kita bincang lam takkid saja. Cuba Ibu Kurafina, Ibu Atikah teruskan baca tadi terjemah dia. Sungguh jika kamu tidak berhenti, sungguh benar-benar Nampak? kami Sungguh benar-benar Ibu. rejam kamu. Okey, sungguh benar-benar kami akan rejam kamu. Sungguh lam ini, lanarjumannakum. La tu sungguh. Benar-benar tu pada nun sabdu. Nun sabdu pun penegasan. Sungguh benar-benar kami akan rejam kamu. Jadi mereka punya dah lah sungguh kat depan. La illam. Sungguh kalau kamu tak berhenti berdakwah, lanarjumanna. Ada lam bari atas, lam takkid. Ada juga belakang tu namanya nun takkid saqilah. Nun takkid yang nun yang menegaskan dan dia berat. Tapi kita tak bincang lah. Fokus pada la narjumannakum. Lam tu saja. Kemudian ada walayamassannakum. Ada lagi lam takkid kat sini. Minta tolong Ibu Zanita terjemah boleh? Dan sungguh benar-benar akan menimpa kamu. Nampak? Sungguh benar-benar. Sungguh kat mana Ibu Zanita? Sungguh tu? Lam. Pada lam. Benar-benar? Nun sabdu. Nun Sannakum. sabdu. Betul Ibu. Alhamdulillah. Okey. Jadi ibu-ibu ayah semua, setakat beberapa contoh sekarang ni, makin jelas tak lam takkid? Makin jelas insya-Allah. Alhamdulillah Ibu ya. Jadi saya rasa setakat itulah untuk kali ini. Kita berkenalan dengan lam takkid melalui surah Yasin. Untuk kali ini surah Yasin insya-Allah. Supaya kita nampak, kita lepas ni tak adalah main baca aja. Tanpa kita ambil peduli mengenai huruf-huruf yang tertentu macam lam takkid ni. Memberi makna penegasan. Jadi macam mana ibu-ibu nak tahu itu lam takkid? Ibu tengoklah bila baca je, tengok. Aku rasa ni lam takkid ni. Cuba tengok terjemah. Ada tak terjemah penegasan? Kalau ibu-ibu dah tengok, ini macam lam takkid. Tapi betul ke lam penegasan? Nampak terjemah ada penegasan. Aku nak tanya ustaz lah. Ibu WhatsApp saya. Yang dengar rakaman online dekat YouTube pun boleh WhatsApp saya. 019-392-0567. Bagi salam dulu, tanya soalan berkenaan topik yang sedang kita bincangkan dalam video yang sedang diikuti. Kalau rakaman lah. Kalau live, ikuti live macam ni, boleh terus bertanya. Setakat itulah untuk kali ni Ibu Ayah. Ada soalan? Ustaz nak tanya, Ya Ibu. takkid tu makna apa? Penegasan. Oh, penegasan. Penegasan. Okey, masih Ustaz. Sama Ibu. Ada lagi soalan? Okey, tak ada Okey, setakat itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Tuan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jumpa lagi. InsyaAllah. Okey. Okey.